Bermula daripada kesihatan mental, maknanya saya menghadapi anxiety dan dia memberi kesan kepada fizikal badan saya, iaitu saya ada mengidap penyakit kencing manis, darah tinggi dan kolesterol, gastrik dan GERD. Diserang setiap malam lah. Jadi takut. Bila saya malam, saya takut. Pukul 12 tu saya dah ada macam 1 jam loceng tau. Kejutkan saya macam tu. Saya akan jadi trigger, saya punya BP akan naik sampai 200. Kemudian tu saya punya jantung laju sangat. Dan saya tak boleh nafas. Bila waktu macam tu, saya jadi anxiety. Dan saya nak overcome anxiety tu ambil masa yang sangat lama. Sekarang ni, saya sangat rasa bersyukur. Alhamdulillah sangat-sangat. Malam tidur tu memang banyak. Tak lagi berlaku acid reflux lagi malam-malam lah. Dan baru-baru ni saya pun ada buat skop keputusan tu. Doktor sendiri mengesahkan bahawa ada perubahan yang memang positif. Luka-luka di perut tu dah tak ada. Keradangan pun tak ada dan saya dah diberhentikan daripada berjumpa dengan doktor pakar lah. Saya rasa sangat seronok. Suami saya terkeluar kataan di mulutnya tu, dia kata memang berkesan dah rawatan di sini. Memang nampak kesannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Itu dia, kita dah saksikan sedikit orang kata perkongsian daripada seorang guru orang mana dia telah mengeluarkan satu orang kata apa statement atau perkongsian berkaitan dengan bagaimana dia mentransformasikan diri dia. Dan kita nak tahu dengan lebih lanjut, memanglah kita tahu kan berkaitan dengan kerjaya seorang guru ni menghadapi murid bagaimana dengan penuh ragam yang pelbagai. Kita tahu keletihan bagaimana balik rumah tu tak cukup lagi dengan urusan rumah lagi. Saya tahu dan saya saksi depan mata. Sebab apa? Sebab arwah mak saya pun adalah bekas guru juga. Dan kita akan kongsikan berkaitan dengan transformasi luar biasa ni bersama dengan kita dua orang tetamu, iaitu di sebelah hujung Hakimah Rozainah selaku pengasas dan ketua pegawai eksekutif Ibnu Sina Wellness, dan juga bersama dengan kita iaitu Cikgu Syamsiah, guru veteran 25 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami di pentas Assalamualaikum pada pagi ini. Kita nak kongsikan berkaitan dengan transformasi luar biasa bersama Ibnu Sina Wellness, dan episod kali ini episod khas Cikgu Syamsiah bersempena dengan Hari Guru yang kita nak bawakan. Kita nak kongsikan sebentar tadi pun saya ada katakan, saya ada kongsikan berkaitan dengan orang kata apa, kerjaya sebagai seorang guru ni, bagaimana dia punya keletihan dia, kepenatan dia, pengalaman tu memang banyaklah kalau nak kongsikan. Dan mungkin Cikgu Syamsiah kita selaku mukadimah kita, pembuka bicara pada pagi ini, sebagai seorang guru yang berpengalaman berpuluh tahun, memang banyak cabaran, banyak orang kata apa, episod-episod di sekolah mungkin, di rumah mungkin yang boleh dikongsikan bersama dengan kami. InsyaAllah mungkin dapat dikongsikan, dapat diceritakan supaya menjadi satu inspirasi kepada penonton-penonton kita. Cikgu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya betulkan, saya dah berkhidmat sebagai seorang guru selama 30 tahun. Masya-Allah. Ya, 30 tahun. Jadi sepanjang tempoh saya berkhidmat sebagai guru, memang banyaklah cubaan, dugaan, cabaran, memang ada pahit dan manis. Dan ada ketikanya bila kita berkejaya, kita kena korbankan masa sendiri, tenaga, kesihatan kita, emosi kita. Semua tu demi anak bangsa, demi keluarga, demi tugas rutin kita seharian. Jadi apabila kita dah fokus, komit dengan kerja, kadang-kadang kita terlupa tentang diri kita sendiri. Jadi sangkaan saya, bila saya bersara, jadi saya dapat nikmati hidup tu seperti impian semua orang. Maknanya bila kita bersara, kita hidup santai, happy. Tapi itu ada satu kesilapan lah untuk diri saya, iaitu bila kita bersara, bila saya bersara tu, satu persatu penyakit tu datang. Tanpa sedarilah. Sebenarnya mungkin kita dah sedar simptom tu dari awal, cuma kita tidak cakna, kita tak peduli, kita tak ambil kisah tentang apa yang simptom yang kita dah lalui. Bila kita tak cakna, tak kisah, tak uruskan kesihatan kita, kita akan menua dalam kitaran sakit sebenarnya. Jadi bila kita makin berusia, kita rasa lemah, kita rasa macam takut, perasaan tu takut. Tetapi saya rasa syukur, alhamdulillah, saya ditemukan dengan Ibnu Sina Wellness. Cara saya bertemu tu ialah melalui pengalaman seorang bekas pesakit kanser yang pulih selepas mendapat rawatan di Ibnu Sina Wellness.
Jiran kan? Ya, jiran saya. Jiran saya. Jadi di situlah saya tahu bahawa tubuh badan manusia ni yang dicipta oleh Allah boleh sembuh sendiri. Ya. Tapi dengan syarat kita mengikut jalan fitrah. Di situ terdetik apa tu fitrah. Fitrah ni kalau dulu saya rasa macam dia ialah gaya hidup aja. Tapi sebenarnya lebih pada itu. Dia boleh menjadi satu formula perubatan yang boleh menyembuhkan kita, membahagiakan kita dan boleh mengembalikan hidup kita tapi dengan izin Allah. Jadi saya mulakan rawatan di situlah. Jadi bila kita berkata semakin kita yakin maknanya bahawa kita boleh pulih dengan keadaan sendiri macam itu. Jadi kita pun rasa seronok, bahagia hidup. Jadi di sini saya rasa ramai rakan-rakan guru saya di luar sana yang mungkin mengalami masalah seperti saya. Yang mana kita tidak cakna dengan kesihatan kita. Tetapi ingatlah maknanya kita kena tahu bahawa kita boleh pulih tubuh kita, jiwa kita, kita boleh melalui rawatan makna secara fitrah. Marilah kita mendapatkan rawatan secara fitrah supaya kita boleh bangkit, hidup dengan kembali sihat. Dan bila kita sihat, kita akan rasa cergas, bahagia dan boleh kita menabur bakti kepada anak bangsa dan nusa kita. Masya-Allah. Okay. Kita masih lagi boleh menjalani kehidupan kita secara lebih santai, lebih selesa macam yang kita mahukan. Baik, kita nak tanya juga kepada Hakimah Rozaina, apa yang boleh dikongsikan berkaitan dengan perkongsian yang telah diceritakan, pengalaman yang ceritakan oleh cikgu sendiri kepada penonton kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi, khususnya para guru yang sedang menonton kami pada pagi ini. Sebelum saya lebih lanjut menghuraikan, ingin saya mengucapkan Selamat Hari Guru kepada Puan Syamsiah. Terima kasih Hakimah. Dan terima kasih bersama dengan kami hari ini. Puan Syamsiah hari ini berjuang nak bersama dengan kami sebab dia kena berada di Melaka pada pukul 11. Oh ya. Ya. Hanya kerana nak berbakti juga kepada para penonton hari ini dengan perkongsian beliau. Masya-Allah. Terima kasih. Okey. Jadi kami bersama dengan anda hari ini sebab kami nak bawakan satu berita baik ya. Alhamdulillah, Allah tak cipta kita untuk hidup dalam keadaan derita dan sengsara penyakit. Sifat Allah itu maha penyembuh. Maha penyembuh tu maksudnya Allah sedang menyembuhkan kita tanpa henti-henti sepanjang waktu. Kajian saintifik hari ini yang dibawakan oleh orang yang bukan Islam pun, mereka mengakui hari ini bahawa sistem tubuh kita sedang berfungsi sebagai healing machine. Apa maksudnya healing machine tu? Maksudnya tubuh badan kita mempunyai daya tahan diri, daya tahan melawan penyakit dan daya tahan baik pulih penyakit. Maksudnya tubuh badan kita sedang membaik pulih segala kerosakan dan segala penyakit secara semula jadi tanpa henti-henti sepanjang masa. Kita tak payah buat apa pun. Itu kerja Allah dah letak dah. Sistem tu di dalam tubuh badan kita untuk bergerak. Syaratnya dia bergerak adalah kalau kita ini berhidup di dalam keadaan fitrah. Enjin tu harus berada di dalam keadaan fitrah. Ya, contohnya macam kata kereta kita isi minyak petrol kan? Selagi ada minyak petrol dia berjalan lah. Tak ada minyak petrol, kalau kita isi diesel dia tak berjalan lah. Gitu kan? Jadi bagaimana formulanya nak mengekalkan diri kita di dalam fitrah? Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah dah ciptakan ubat untuk setiap penyakit. Sebab itu formula perubatan Ibn Sina menggunakan mengkaji, mencari ubat-ubatan buatan Allah. Okay? Untuk mengekalkan sistem enjin tubuh tu di dalam fitrah asalnya yang mampu baik pulih segala kerosakan dan penyakit secara fitrah, secara semula jadi tanpa henti-henti sepanjang masa. Barulah anda boleh rasa nikmat, bahagia, cergas sepanjang hayat ni seperti muda-muda dulu kan. Jadi sebenarnya perubatan Ibn Sina ni diiktiraf oleh World Health Organization sebagai perubatan bio, psycho, socio, spiritual. Dan di Ibn Sina Wellness kami telah menulis buku
biopsychosocial spiritual, bagaimana ia sebenarnya berfungsi, fungsi tubuh badan kita. Perubatan Ibn Sina ni giat dijalankan di serata dunia sejak ratusan tahun dulu, tapi di Malaysia ni dilambat sampai. Alhamdulillah lah, sejak tahun 2015 Ibn Sina Wellness membawa perubatan Ibn Sina ke Malaysia, kan? Dan kita adalah merupakan pusat perubatan sains Islam dan psikologi Islam yang berdasarkan perubatan Ibn Sina yang satu-satunya di Malaysia ni. Para perawat berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah Akta 775 perubatan tradisional dan komplementari. Dalam 10 tahun ni kami dah rawat ribuan insan daripada seluruh Malaysia, daripada Kedah sampai ke Johor. Termasuk juga orang-orang daripada Singapura dan juga Indonesia. Ya, jadi hari ini kami berada di sini sebab kami peduli pada para ibu yang sedang menderita dengan berbagai masalah kesihatan. Sempena Hari Ibu, kami buka 50 slot konsultasi khas untuk para ibu dan para guru. Slot ni biasanya bernilai RM499 dan hari ini khas untuk anda kami tawarkan hanya RM99 sahaja. Jangan tunggu-tunggu lagi, anda boleh cergas bahagia sepanjang hayat. WhatsApp Transformasi di nombor 0389663696 yang tertera di bawah. Ya. WhatsApp sekarang ya. Nombor ni adalah nombor WhatsApp 0389663696. Itu dia yang tertera di kaca TV anda. Boleh hubungi segera untuk maklumat lanjut sebarang persoalan. Mereka akan santuni dan bantu anda, insyaAllah. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Hakimah Rozaina, pengasas dan ketua pegawai eksekutif Ibn Sina Wellness, dan juga Cikgu Syamsiah bersama dengan kita selaku guru veteran yang dah lebih 30 tahun ya, lebih 25 tahun dah, 30 tahun dah orang kata menabur bakti kepada masyarakat kita, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-duanya, insyaAllah. Dan kita nak berhenti berehat dulu. Sekali lagi insyaAllah teruskan bersama dengan kami. Kita jumpa selepas ini. Ibn Sina Wellness dengan bangganya membawa perubatan Ibn Sina ke Malaysia sejak 2015. Perubatan Ibn Sina yang giat dijalankan di seluruh dunia sejak ratusan tahun kini diiktiraf oleh World Health Organization. Ibn Sina Wellness merupakan satu-satunya pusat perubatan sains Islam dan psikologi Islam yang telah berjaya merawat ribuan pesakit dari Malaysia, Singapura dan Indonesia sehingga dinobatkan pelbagai anugerah dari dalam dan luar negara. Fokus rawatan menghapuskan punca penyakit hingga ke akar umbi secara alami, tanpa kimia, tanpa bedah, tanpa radiasi, tanpa mesin, agar sistem enjin jasad jiwa akal roh anda kembali kepada fitrah asalnya sebagai healing machine. Barulah anda boleh kekal bahagia dan cergas seperti muda-muda dulu. Istimewa untuk anda yang menonton hari ini, kami berikan 50 slot konsultasi eksklusif bernilai RM499. Sekarang ini hanya RM99 sahaja. Jangan tunggu lagi, sila telefon atau WhatsApp Transformasi ke nombor 03 8966 3696 sekarang.